Dia ni beli roti, bakar tin. Beli roti daripada Din. Dia ni kalau main kedai tak nak dia cengeng. Dia. Parah. Parah bodoh. Dia. Abang tengok colour pink tu. Dia punya jom main sini tu. Semata-mata ni nak cari loban. Dia cari rumah aku tu, dia pergi masuk kat jerat Cina tu. Rumah kawasan India tu. Aduh, kena buat alamat salah. Kena buat BC juga. Bagi alamat salah. Dia kena buat BC je. Aduh, jom lah. Cari roti pun. Baik. Ni aku nak cari loban. Ni dia bedai apa, dia bawa pelampung pun dia nak main. Kau tahu lah, hantam je lah. Jom kita gerak tu. Gerak. Tengok intro kan ni rare. Intro dengan motor baru. Motor baru. Lecang kono. Motor baru. Motor second hand. Tapi ambil orang ambil. Tapi beli roti tu. First time nak pergi cuba meloban di spot sini. Katanya spot sini banyak dengan loban. So first ni kita pergi cari kedai, pergi cari roti tak. Aku berkomplot bersama dengan Shadow English. Main dah jauh punya nak main loban je pasal. Buat tengok Shadow English belakang tu. Tengok kat side mirror tu nampak kalau pink tu dia. Tapi cari roti tak tengok tu. This is Pekan Teluk Bahang. Beli roti. Dia ni beli roti, bakar tin. Beli roti daripada Din. Dia ni kalau main kedai tak nak dia cengeng. Aku kalau main Teluk Bahang, aku main kedai Badin lah. Buat YouTube lah, mau pergi mancing je. Ada YouTube ke? Ada YouTube. Dia follow dia. Oh, dia dekat lah dia. Motor lah sini. Bukan motor ke? Fishing channel. Oh, fishing channel. Mancing ikan. Sudah. Okey. Jangan lama hang ni cengeng kat kedai.
Yo. Cikgu bambuk kita. Orang jom Panjang main mengisi loban duk bahang lah. Aku pun first time. Teluk bahang. Kasih punch. Loban. Tak. Jangan lupa geng. Oh dah. Jangan lupa geng. Jangan lupa geng. Jangan lupa geng. Jangan lupa. Lepas raya punya misi Ayahnya misi. Cikgu ni dia nak try macam-macam. Cikgu ni dia nak try macam-macam. Aku memang target loban lah. Ni pot mula aku dah tabuk roti tu untuk pujuk loban main. Loban ke tamuk ke jumpui ke apa lah tak kisah. Tak payah duk bergaduh lah. Nak buat nama ikan ke apa. Strike sudah. Ni strike. Ni kita panggil loban main tu. Apa-apa ada tabuk roti tu. Roti dekat lah bekalan 2 besar 2 kecil, jambur satu, kecil satu. Kalau ikan gasak kita start motor, kita beli lagi roti tu. Janji ada strike, kita up. Oh, tang tu sakai ni. Oh, dah buat apa, kita try tu. Lagi kalau tak kita pergi sana. Leo bang. Ni buat main tu ni. Beg kuning tu. Kita try sini dulu. Kalau tak ada tapi ya tempat dia kata tu. Miau. Miau nak makan roti miau. No, miau roti pun makan. Aduh. Aku nak buat umpan loban ni miau. Apalah kongsi rezeki sikit. Hei, whiskas tak bawa miau. Roti je lah miau Kalau dapat ikan aku bagi Nah. Oi, hidung rare ni. Bagi penyumbang rezeki. Dia. Layan. Lubang kau apa bang? Loban ni. Lukang. Aduh, buka di roti dah. Aku ingatkan loban dah. Harap lukang. Lukang ke lah. Udio, ish. Padah Aduh. Hei, jeng. Dia dah. Janji strike. Aduh, lukang pula makan roti kan. Apa Tak apa nanti kerja lain dah. Ada blue lukang ni. Ni nak buang, nak hati-hati lah. Kita tak mau ni. Kita kena ikan ni tau. So jadi kita lepas balik lah. Tak makan tu kan. Allah. Cuk lubang. Kita tak biarkan dia macam tu. Kita kena lepaskan dia juga walaupun ni dengan siksa dah. Macam mana pun terima kasih bagi strike. Alright, release. Time is now. Kita jumpa di depan sikit. Ada abang kan? Ada, ramai lah. Lama. Dia dah boleh. Dia boleh baca no loban tu. Kami first time pun nak jumpa.
Dia tengah ramak dah bawah kan. Ini buat backflip dah ha. Sebenarnya TikTok dah buat backflip pula dah. Aduh. Hang bawa pelampung tak? Pelampung bawa? Baik, baik. Baik. Ini memang bangla banyak. Tu ah. Bye. Jadi lah konten. Ramalan hang betul ni noh. Main balik. Dia mengai tahun ni, tempat kami mengai ni tempat healing je. Ramai orang. Tengok ni. Pakcik. Pak buat lalu ah. Pak akhir kali. Ini lah bang. Pakcik. Tu lagi ni. Apa? Pakcik bayang tengah bermesra dengan penduduk kampung. Ada. Sesi beramah mesra dengan penduduk kampung. Aduh geng, mereka kata ayak tak kena pula. Aku mana nak tahu, aku tahu ni ayak besar. Tapi ni ayak dah pelan nak surut. Kami ni mancing bukan dia kira dah. Ada masa lah, memang kan. Tapi mujuk aku dah kat strike lagi. Saya dua minggu masih mencari apa strike Nak cari strike kena udah main bottom berhenti je. Aku nak try lepas bawah. Mana tahu dapat belakang ni. Aku belakang strike pun okey. Tak ada hal aku. Janji strike. Jig ada kat bawah tapi tak lah, aku ni jiwa aku ni tak pun nak kentai lah. Betul ya ramalan ni. Ramalan kau benar berlaku. Ramalanmu benar berlaku. Sini jadi dah sikit aku. Pelbagai kan teknik. Aku main udang seret tipu. Sebab loban dah tak pergi harapan dah. So kita layan mak ni pula. Buat jadi tengok lah. Tengah duk mancing jet ski pula duk lalu. Kalau ikan tak lari kan. Aduh. Tengah mancing. Wah, tak ada lah. Dia mesti Pak Arab. Oh, dah pergi dah. Okey tu. Dia boleh. Dia siap dia kau. Tu dia. Kan ni orang kata jet ski. Kat atas darat orang panggil husky. Awak kaki dia tak habis tau. Tak hati lah. Masuk gear ke tak tu? Nak tak tepi lagi. Awak duk pengwek kat tepi ni, orang kapak kat tepi tu. Ni pelancong ke apa ke baru dapat jet ski dah. Awak tak makan dapat jet ski. Pulah tengah hati awak tu.
Dia punya pulas kereta tu ambil out tu. Dok pulas lu nak dia duk syok main tu. Dia kan baru pertama kali naik tu. Sosok Kita abaikan dia tu. siapa mak rempit sebab motor. Oh dia bawa jet ski. Tengok pelaku dia bang. Ada pelaku dia. Takut ni lagi lagi. Takut ni pun tadi. Pak Arab. Pak Arab. Pak Arab bodoh. Tu bayang kalau kita tak betul menurut kau. Lekat ni. Dia kata banyak sewa. Lenjan cukup-cukup ah. Sewa sudah bayar. Depa naik kat tu lah Batu Perenggi. Tak tahu lah. Sekali bayar 40 minit ya naik. Wang. Masa macam wang. Tak ada. Kita kembali. Repeat ya. Kita cari mai dapat ah. Kita akan repeat sampai misi lubang tu naik. Misi lubang gagal ni. Sebab bacaan ayat kita tak berapa nak betul. Sebab Nick pun main daripada jauh. Patutnya tak tahulah macam mana kan. Ayat yang aku tahu hari ni memang ayat besar. Tapi ayat surut cepat. Petang dia surut. Mungkin kita kena main waktu ayat masa nak petang baru nak besar. Mungkin macam tu lah. Baru jalan nak pasang. Mungkin time tu baru kita akan dapat. So misi kita akan bersambung seterusnya. Cikgu ni lah. Pasal main daripada jauh tapi dia kental. Tak apa. Aku biasa lah. Menebi-nebi ni tempat simple dekat dengan rumah ni aku main lah. Lepas ni aku akan cuba membottom pula tengoknya. Esok-esok ke aku sambung. Aku demi bottom pula. Ni mungkin dalam satu episod ni tak sampai. Aku akan panjangkan video sepanjang 20 minit ke 25 minit ke. Kalau pendek sangat ni tak puas tengok pula. Kan. So aku nak bawa Cikgu Nick pergi makan nasi kandang aja. Aku risau dia terbalik meja pula. Aku harap dia boleh terima nasi kandang kat lubang ni kan. So kita akan makan nasi kandang geng. Makan nasi kandang. Akan makan nasi kandang sebelah lubang geng. Aku nak try bawa dia pergi nasi kandang Mamudin lah yang aku boleh percaya pun sebab yang aku kenal kat kali tu aku tak boleh pergi. Aku sendiri tak boleh pergi, takkan aku nak bawa dia. Aku kena bawa hak yang aku rasa okey sikit lah. Okay geng. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kita sambung untuk episod seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.